Konsep memang lawa. Cuma satu je yang buat aku spoil this hole. This hole je yang buat terfikir sikit daripada 2 juta. Baik pergi beli banglo dekat Sendayan tu 2 juta. Kan? Banglo ke semidi kat Sendayan tu beli terus. Tapi kalau leasehold maksudnya kalau dah tamat tempoh tu kita tak boleh sambung 14 juta. Boleh, tapi ada bayaran dia. Tambahan dia punya RI dia 14 juta. 20 tahun. Oh, Tapi 14 kita juta. ada 2 juta. Dapat 14 juta. tu kasar. Kasar. Tapi Sebab ya pun 20k sebulan, tak kira baru kira 200k setahun. ya. Setahun ada 12 bulan. Guys, aku nak 100 orang je limited untuk join circle aku, circle padu aku 2026 ni. So guys, aku akan buat bootcamp dengan korang, travel dengan korang seluruh dunia. Cepat guys, keliling kat bio sekarang ni. See you on top.